Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah menjaga antum dan keluarga antum. Ini salah satu permasalahan jemaah. Segelintir kita, ikhwan kita yang baru mengaji semuanya main antum. Sampai-sampai umur kecil panggil bapak antum. Antum ni tahu tak maksudnya apa? Engkau. Sama bapa ayah dia sendiri. Antum macam ni. Sama kita cakap dengan ayah sendiri. Engkau boleh, engkau macam ni. Tak ada. Ini kurang ajar jemaah. Dia tak faham letakkan di mana antum. Antum ni bukan main, antum ini kadang-kadang dia umurnya, contoh umur dia baru 20, cakap dengan pakcik yang umur 60, bahkan pakcik itu boleh jadi lebih tua daripada ayah dia. Apa salahnya? Pak, bapak kalau nak ke sana macam ni caranya, antum kalau nak ke sana pergi macam mana ni? Cuma di Arab kan sama je, antum dengan engkau tu sama je, cuma bezanya satu Arab, satu bukan Arab, tu je. Jadi kena tahu. Jadi hijrah ni jangan mentang-mentang semuanya main hijrah, lepas tu main antum anti. Jangan. Boleh faham tak? Kita ni bukan orang Europe. Kita ni orang Nusantara ni ada adab jemaah. Ada adab. Yang kepada bapa kita sebut bapa, kepada ibu kita cakap ibu, kepada adik kita cakap adik. Boleh faham tak maksudnya? Jangan main antum belaka je. Enggak antum. Dia tua-tua semua panggil antum. Apa ni? Okey. Contoh, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz nak ke mana? Sini jalannya Ustaz. Bukan, Ustaz, antum nak ke mana? Kalau antum nak ke sini, kan kurang ajar nama macam ni. Okey? Ini kena dibetulkan. Banyak ni ikhwan-ikhwan seperti ini, dia tak faham letakkan antum. Ingatkan kalau antum tu Islamik. Antum hanya guna bahasa saja, dirubah dari bahasa Indonesia kepada bahasa Arab.